Apa tadi? Apa tadi apa? Tak ada. Naik sampai sini, lepas tu tak ada. Naik sampai kepala. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mungkin orang ingatkan ni mata segala dia ada, tapi sebenarnya dia lebih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kau kena kawal, ya? Sini semua kawan-kawan. Kawal. Tarik nafas. Naik. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas, hembus. Naik. Kerana kami tengah buat manifestasi pada Iqman, jadi orang kata untuk memvisualisasikan keadaan di tempat itu tersebut, apakah makhluk yang muncul, jadi kita akan kata visualkan dia nanti. Dan yang ni Fauzi ni akan buat untuk sebagai medium perantaran saja. Assalamualaikum. Ada siapa di? Tak dengar. Waalaikumsalam. Siapa tu hamba? Penduduk sini? Long. Kenapa kau tenang? Long. Ya. Long, ambil tongkat ni Long. Ha? Ambil tongkat ni Long. Assalamualaikum. Tak boleh Long. Dia genggam kuat tadi Long. Ya. Dia genggam kau macam ni? Dia genggam kuat tadi. Ya. Sakit? 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 Sebab ala pegang ni dah menggelembang dah. Okey, sakit? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kau dari pun. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Lepas. Lepaskan. Lepas! Dah. Okey. Okey. Tadi macam kan, tangannya macam genggam benda kuat tadi. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Ya, lepas tu ada bergetar-getar ke apa? Bergetar. Ha? Sebab tadi kan, apa yang tadi ternampak, ada dua makhluk tapi macam haiwan lah. Satu tu rambut panjang, lepas tu dia punya badan bersisik. Rambut panjang, lepas tu? Bersisik badannya. Okey. Ada sisik Dua makhluk haiwan. Kira macam boleh cakap tadi, yang tak ada kaki. Tapi ada ekor. Ada ekor tapi bersisik. Bersisik. Yang lagi satu tu, bentuk dia macam kuda. Kira badan kuda, tapi dia punya kepala manusia lah. Oh. Lepas tu dia macam datang dekat tongkat tu, dia yang genggam tadi tu. Kuda. Kuda ataupun duduk sekali tu.
Dia yang genggam kan. Berebut, dia macam berebut tongkat ni lah. Macam genggam tu tak boleh tahan tu. Ya. Jadi Iqmal masa pegang macam ni bergegar. Tangannya makin kuat genggam. Ya. Oh. Jadi terasa dia macam ada tarik. Dia macam dia utamik. Jadi panggil Alung tadi nak minta tolong lepaskan terus tongkat tu. Ya takut nanti pung sana. Kan? Tandas. Tangan ada rasa lagi apa-apa tak? Okey lah. Tak ada. Okey, ini adalah satu orang kata manifestasi. Jadi di mana manifestasi Iqmal berjaya dapat manifestasi dua makhluk. Dua makhluk, satu yang seperti yang Black kata yang awal tu yang ada ekor, ada bersisik, dia macam siluman dan ular macam tu. Dan lagi satu pun macam siluman juga tapi dia tapi kuda. Dia ada kuda tapi kepalanya dengan badan tu macam manusia. Jadi macam orang kata macam tadi Kemal buat macam ni dia akan bergegar macam ni lah. Ya, macam genggam macam genggam terlalu kuat macam tu. Kemal rasa tak energi tongkat ni? Rasa gila. Sebab genggam tu memang rasa lah. Ya, Bersalun datang tadi melemang gila Siti. Bersalun nak ambil ni mengerembang gila. Tak tahulah kalau Khairi pun ada rasa menemang. Kamu ada rasa menemang? Ada rasa menemang. Tapi terus badan orang cakap memang dekat sini memang betul-betul panas tu badan. Ya, kau. Sebab Fauzi tadi pun cakap sini memang panas, dia kan panas dekat luar ni. Sebab ni memang dekat luar open. Memang akan rasa sejuk. Tadi memang orang kata dia macam panas dalam tau. Macam nak peluh tu macam nak basah tu. Basah macam tu. Okey, ini adalah satu orang kata okey lah. Iqmal dah berjaya untuk manifestasi. Walaupun sebenarnya agak bahaya juga sebenarnya. Sebab dia tongkat ni bukan ni adalah tongkat pemberian ni sebenarnya. Pemberian dari laut, dari sungai. Semasa Alun syuting dulu, kan syuting ada satu telemovie macam tu, syuting jumpa dekat sungai, ingat keris. Kalau tengok angkat tongkat. Jadi sampai sekarang ni dah dekat 12 tahun kot macam tu. Oh dah lama dah. Dah lama. Baru pertama. Ni kali kedua baru digunakan. Ya, jom kita tengok Fauzi. Apa cerita dia? Assalamualaikum. Zee okey. Okey. Tunggu sini. Apa tadi? Apa tadi apa? Tak ada. Naik sampai sini lepas tu tak ada. Naik sampai kepala dia betul tak ada? Tak ada. Habis dia rasa apa-apa ke tak ada? Kira macam benda mengalir je lah. Benda mengalir je lah. Jadi Iqmal tadi dah nampak sosok dia tadi dua. Kat tongkat tadi dia macam gegar. Nanti kita akan buat kat pada Fauzi. Boleh. InsyaAllah nanti ya. Okey, jom kita tengok. Jadi kita dah tahu kat situ memang ada dua sosok. Sosok. Kita tengok Black lah. Kita jumpa Mr. Blake dulu lah. Okey. Assalamualaikum. Teruk. Tak boleh masuk ni. Tak boleh. Okey tak? Selepas Alung pulihkan tubuh badan kau? Okey. Sikit ya. Black. Yes, okey. Jom kita masuk sini. Assalamualaikum.
kadamu ruh, ya kadamu jasad, kadamu gaib. Hadir. 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 Masa ada energi dia lagi. Masa ada. Wazi, tangan. Ada rasa energi lagi? Assalamualaikum, pejam je mata. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadir. Hadir. Kalau rasa nak bergerak, bergerak saja. Ikut di mana yang tertarik. Ikut je. Kalau di mana dia nak tertarik tu, ikut je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tinggal di sini ke? Siapa kamu? Saya ingin explore di sini je. Apa yang kamu mau? Kamu tinggal di sini ke? Bukan. Bukan. Dari mana Ataupun kamu? berada di luar. Saya di sini untuk seketika sahaja. Boleh? Dia datang ke sini untuk seketika sahaja. Seketika saja. Adakah sebab dipanggil tadi ataupun memang Sebab dipanggil tadi ke? Kamu masuk? Ya, dipanggil tadi. Kamu ada berapa umur kamu? Tidak perlu. Siapa kamu? Saya Indra. Bukan. Saya tahu bukan kamu. Kalau kamu tahu, siapa Siapa dia? Kalau kamu tahu. Dia bukan. Kamu bukan. Ya? Habis siapa? Bukan. Bukan. Bukan Ada apa-apa pesanan? Baiklah. Cuba lagi. Apa dia? Tak apa-apa, dia jelas. Suaranya macam slow kan? Slow. Tidak apa-apa, jelas. Okey ya? Assalamualaikum. Boleh keluar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okey. Duduk. Responding duduk dulu.
Ada sebening lah. Ada bawa air tadi tak ada? Tak ada. Ha? Minum. Minum. Oh, Mr. Blacks. Okay. Okay. Badan dia agak kuning sikit. Rambut dia Ish, betul lah. Ha? Betul lah. Cerita-cerita sikit. boleh lah. Ni apa Hikmah boleh cerita sikit. Yang tadi kita buat apa tadi? Kuda yang kuda apa tu dengan orang ular. kata masa manifestasi tadi. Memang sebiji apa yang Blake lukis ni. Tapi yang masa Ikmal dia, masa tu buat tongkat macam ni. Jadi dia pegang dua. Salah satu ni. Yang lagi satu tu kuda. Satu kuda, badan orang, manusia. orang. Wajah dia macam ni ya? Dia tengok saya tu. Wajah dia tak ada tanpa tua, tanpa muda sangat. Kita tengah-tengah lah. Memang muka manusia. Memang tu manusia. Okey. Ini adalah salah satu sosok bukan saja divisualisasi oleh apa tu Black, tapi juga Ikmal. Ikmal dapat manifestasi untuk dapat tu. Jadi Ikmal bukan sekadar visualisasi tapi bukan manifestasi, malahan dapat rasa getarannya. Betul? Betul. Ikmal ada rasa berdebar ke rasa? Betul apa benda tu macam kuda je. Macam kuda. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Boleh buka? Apakah betul juga ni? Buka gambar kedua. Ya. Saya dengan Ikmal tak bertemu ya. Saya untuk hujung sana, Ikmal kat sini ya. Ni ke? Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang lah kan. Ini macam serigala. Tapi cuma yang tadi saya punya tu Betul kuda? Dia kuda tapi dia punya badan orang lah. Ni mungkin orang ingatkan ni macam serigala jadian, tapi sebenarnya dia lebih kepada anjing. Anjing lah. Lebih kepada muka anjing. Ini kat mana? Dia macam masa batuk tadi ni. Oh, yang tadi tu. Yang macam yang entiti yang pertama ni, yang apa, siluman ular ni, masa nak masuk tu dah dapat visual dah ni. Jadi yang kuda tu boleh dapat visual lagi lah sebenarnya. Betul. Cuma dapat yang anjing tu. Dia lebih kepada Sebab apa tak dapat yang visual untuk tu? Sebab kuda tu memang ada kat situ je. Yang ini je yang boleh gegar. Tapi tempat ni lebih kepada haiwan juga kan? Haiwan. Lebih kepada haiwan. ni macam mungkin kat sini kita mungkin rasa ada kat sini, kadang ada kat sini sebab benda macam sini macam Melingkar. dia bergerak pantas tau. Dia pun jenis ular pun laju. Dia jenis bergerak pantas. Yang lagi satu tu mungkin lebih kepada statik. Yang lagi satu Dia lebih situ je kat situ. Dia macam berebutkan pada tongkat ni. Dia macam berebut nak genggam tangan tu. Masa kau genggam tangan tu macam kuat sangat. Dia macam kuat sangat pegang. Tu tadi panggil Alung kan. Tolong lu lepaskan tongkat ni Long. Jadi inilah betul ya, Iman? Betul. Ini yang betul. Tapi yang kuda tu yang kata belum lagi dapat visualisasi oleh Blake. Tu tak kisah, tak apa. Sebab yang manifestasi adalah tu apa? Situ. Tapi warna kuda tu warna apa? Macam warna coklat. Coklat. Macam biasalah macam kuda. Yang apa sih? Tadi yang sosok tadi? Sosok on tour tu, sosok yang memanggil tadi ke? Atau kau sedar tak? Tu dia semua cakap lah, tapi gambaran dia tak nampak kan. Tapi yang kata kau rasalah sosok tu masuk tadi situ. Kan kat mana tadi? Situ. Kau dah lupa dah. Ada tadi. Dia bukan ini, dia macam nak kata tua tak sebenarnya. Sebab suaranya halus juga. Suaranya halus. Nak kata tua, nak kata budak-budak tak. Tak lalu mungkin nerd kot. Mungkin budak-budak nerd kot kan. Tapi yang sosok masuk bukannya penghuni di sini. Dia disebabkan dipanggil tadi tu. Dipanggil tadi kan, betul? Dipanggil tadi, jom kita explore lagi. Long, lampu Long. Lampu.
Assalamualaikum. Oh, sebelah ni lain Assalamualaikum. Besar juga bilik hotel dia. Dia ada pantry lagi. Kabinet lagi. Tapi Mas, Ha? yang awak tadi tu, dia tak ada tangan kan? Mana? Ular tu ada tangan ke? Ada tangan tak? Ada tangan lah yang memegang tu. Tapi dalam gambar tu ada tangan tak? Ada gambar dia ada tangan. Ada tangan? Ada. Oh, ada tangan dia. Macam muka Black ada. Black yang ketopen tu kan? Black. Betul, macam muka kau. Ketopen, dah dia pakai topen. Tapi tadi yang gambar kedua tu macam bentuk ni, macam bentuk logo ni pula. Yang ni. Macam logo. Nanti logo punya yang keluar tu kan. Kita boleh jadilah logo baru pun. Tapi itulah dia bukannya bentuk serigala, dia lebih macam Anjing lah. Warna dia? perangan. Keperangan. Okey. Assalamualaikum. Carry okey. Kalau rasa penat diri cakap nanti boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada huruf yang ada mujassad. Baik, hadir. Macam tempat parking kereta kan? Parking kereta. Tangga atas lah. Tangga naik atas tadi. Bawah dia? Ke bawah, kita pergi ke bawah. Jom ke bawah. Pergi ke bawah. Assalamualaikum. Tak ada, tak ada dia. Tangga buka kapek macam tu. Assalamualaikum. Banyak juga blok eh. Hah? Blok ni ke bawah. Oh, dia ke bawah. Dia bukan ke atas. Jadi orang kata pintu masuk dia belah atas sekali. Dia macam bawah tanah lah ni. Bawah tanah. Kalau bawah tanah, nanti kita tutup. Assalamualaikum. Kita boleh masuk gospel sebut apa? Salib. Salib. Daripada kita nak masuk tadi ada satu salib. Ya. Yeah. Oh, Itu yang gospel tu sebut apa? Salib. 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 Assalamualaikum. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, logo datang kami menyatu. Logo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Logo
kami yang jaga.